Satu wanita yang hidup zaman Rasulullah, ya dia buat dosa besar, tapi lihat apa taubat yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Umar kata, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat. Kamu menyembahyangkan jenazah seorang wanita yang pernah berzina. Maka Nabi pun jawab, wahai Umar, wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat nasuha, yang seandainya taubat itu dibahagikan kepada 70 pelaku dosa, maka Allah mengampunkan ke semua 70 orang itu. Power taubat dia bukan untuk seorang, 70 pendosa besar yang lain. Jujurnya dia dengan Allah. Macam mana tidak jujur satu orang perempuan yang dah balik berbulan-bulan, selepas bertahun datang pula ke Nabi untuk dihukumkan sehingga mati. Maka mendapat pengiktirafan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat pengiktirafan Rasulullah. Job original daripada Allah, daripada Rasulullah. Wanita ini mukminah, telah pun bertaubat. Allah dah terima, Nabi dah terima taubat dia. Bolehlah jumpa dalam syurga kan.